Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Mustaqim bin Mazlan, wakil dari kumpulan 8 yang bertajuk Hak Asasi Manusia dari Perspektif Islam. Menurut hadirin-hadirin sekalian, setiap manusia yang hidup di dunia ini dikenakan satu anugerah yang amat besar, iaitu hak asasi manusia. Secara umumnya, hak asasi manusia bermaksud hak semula jadi yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Ia termasuk hak untuk hidup, hak bersuara, hak mendapatkan pendidikan dan hak untuk dilayan dengan maruah tanpa diskriminasi. Hak ini bukan diberikan oleh sesiapa, tetapi wujud kerana kita manusia mempunyai nilai dan kehormatan. Namun, dalam dunia yang semakin moden, tafsiran terhadap hak asasi ini dilihat daripada dua sudut utama, iaitu Islam dan juga moden. Menurut Islam, pandangan Islam lah, hak asasi berpaksikan kepada wahyu Allah SWT. Islam melihat manusia bukan sekadar makhluk sosial, tetapi juga hamba dan khalifah di muka bumi. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Daripada ayat ini dapat dijelaskan bahawa setiap manusia dimuliakan oleh Allah, maka tidak wajar ada yang ditindas, dihina atau dinafikan haknya. Sementara itu, dari perspektif moden, hak asasi manusia digariskan melalui pengisytilahan hak asasi manusia sejagat tahun 1948 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB, yang menekankan prinsip kebebasan, keselamatan dan keadilan sejagat bagi semua manusia. Walaupun asasnya berbeza, Islam berpandukan manusia, manakala moden berpandukan undang-undang manusia, tetapi kedua-duanya bersatu pada nilai yang sama, iaitu menjaga maruah dan keadilan. Seperti yang pernah ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali, keadilan ialah asas kepada kesejahteraan masyarakat dan kezaliman menjadi punca kepada kerosakan dunia. Begitu juga pandangan John Lake, iaitu tokoh falsafah barat, yang menjelaskan bahawa setiap individu dimiliki hak, tidak boleh diambil oleh siapa pun. Namun, realitinya hari ini hak asasi seringkali dipandang ringan. Ada individu yang dibuli, ditindas, dan di sinilah ada sedikit video pendek yang kami sediakan. Mari tonton sama-sama. Weh. Oh, kau buat apa? Kau buat apa kat sini? Ha? Tak. Satu benda yang aku nak tanya kau. Ni. Semalam aku janji dengan aku nak bagi duit kat aku kan. Duit kau. Malam aku janji kan. Malam aku kata kau tak ada kan. Kau nak bagi hari ni double kan kau kata kat aku kan. Tak mana? Mana dah? Tu sama mana ada. Tak baik. Kau. Ya. Ni apa ni? Tengok sikit dah pergi. Ni janganlah. Tak buka ada apa? Ni apa ni duit ni? Ni kertas ni. Mana ni? Mana duit? Mana duit? So, ada siap bang Mana duit? Kau tengok betul. Assalamualaikum cikgu. Ya, waalaikumsalam. Kenapa? Saya Izzati dari kelas 5. Saya ada nak bagi tahu cikgu ni. Budak kelas saya, Haikal, dia kena buli cikgu. Buli? Ke dia orang bergurau je antara kawan? Saya ada bukti. Mana bukti awak? Ni kemarin dekat kafe. Diorang minta duit dia. Anak aku ni. Oh, diorang bergurau je tu. Tak betul lah cikgu. Saya sendiri nampak. Awak biarkan je. Tapi cikgu,
Tapi saya sebenarnya ada meeting ni. Awak boleh keluar sekarang tak? Okey, hak asasi manusia terbahagi kepada dua, iaitu daripada perspektif piawaian moden dan juga perspektif Islam. Okey, daripada perspektif Islam ni kita ada hak harta, hak beragama dan juga hak bersuara. Okey, daripada segi hak harta ni Islam menekankan yang harta ni contohnya bila bercerai. Bila bercerai ada harta sepencarian. So maksud hak individu tu dijaga. Okey. Okey, hak beragama dan juga hak bersuara. Hak bersuara ni bila contoh berlaku pembulian. Sekarang ni zaman moden iaitu berlaku macam-macam buli. Contohnya baru-baru ni isu Zara Khairina, isu yang kena bunuh dan sebagainya. Boleh menyebabkan luah pendapat, buat aduan, pertahankan diri. Even dalam Islam sekalipun mengamalkan amar makruf nahi munkar. Dalam Islam menjaga hak individu. Jadi apa sahaja yang berlaku ke atas individu tu, jadi Islam ni menjaga hak seseorang itu. Okey, daripada segi piawaian moden antarabangsa sekalipun menjaga. Okey, daripada segi hak antarabangsa sekalipun menjaga hak individu, iaitu menjaga hak seseorang tu daripada segi bersuara, daripada segi beragama dan sebagainya. Okey, itu sahaja daripada saya. Jadi sekarang awak siapkanlah assignment yang saya bagi tu Baik cikgu. Alright, terima kasih. Korang nak apa ni? Duit semalam mana? Mana duit? Duit semalam. Mana beli? Kerja je lagi. Ni apa? Ni bukan duit? Bukan? Bukan? Kerja kita orang kau buat Boleh? Asal? Tak ada. Ni duit tak bagi, kerja tak nak buat, apa benda kau ni? Macam ni. Saya tinggal barang lah. Ni kenapa ni? Tak ada apa-apa tu. Kan? Burau. Korang ni macam-macam lah. Boleh. Masa udara yang duduk sini. Ingat jangan bagi tahu cikgu. Boleh? Boleh tak? Di sekolah jangan lupa. Buat esok kita orang nak. Boleh? Boleh tak? Hak asasi manusia bukan sekadar slogan, ia adalah tanggungjawab. Islam telah mengajar kita bahawa keadilan dan kasih sayang mesti menjadi asas dalam setiap tindakan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-8. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, dan janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil.
Berlaku adil kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Ayat ini menyeru kita untuk berlaku adil walaupun terhadap orang-orang yang tidak kita sukai. Dan itulah inti sebenar hak asasi manusia, menghormati dan melindungi satu sama lain tanpa memilih kasih. Moga kita menjadi generasi yang bukan sahaja tahu apa itu hak asasi, tetapi kita juga berani menegakkan keadilan dan kebenaran. Kerana dunia hanya akan aman apabila setiap manusia dihormati sebagaimana sepatutnya. Sarah Khairina Mahathir. Kita serahkan kepada pihak berkeutamaan untuk memberikan pandangan lanjut berkaitan dengan siasatan kes ini sebagai yang pihak yang tertinggi dalam lebih tinggi dalam